Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Chenor yang membukakan soalan nombor 4. Pertamanya, apakah status terkini projek perumahan awam kos rendah PAKR Chenor yang telah terbengkalai sejak sekian lama, dan sejauh manakah usaha kerajaan negeri dalam memastikan projek tersebut dapat disiapkan sepenuhnya? Dan bilakah dijangka rumah PKR Chenor tersebut dapat diduduki oleh penduduk yang layak? Untuk makluman YB Chenor, projek perumahan awam kos rendah PAKR Chenor ni telah lama siap dan telah diduduki sejak daripada tahun 1994, dan di mana 118 unit rumah telah diduduki dan satu rumah je masih kosong. Dan ataupun mungkin YB Chenor dia maksud rumah PAKR yang lain. Silakan. Yang saya maksudkan ialah perumahan awam kos rendah. Saya dah bangkitkan sebelum daripada ini. Di mana dia telah terlalu lama terbengkalai, mungkin sejak 18 tahun adalah lebih kurang. Dan sebelum daripada ini kita dah bangkitkan masalah ini, dan pihak kerajaan ada usaha untuk memajukan. Kemudian dia menjadi slow, dan kemudian sekarang ini saya nampak tidak berapa berjalan lah. Di Chenor, PAKR. Kadang-kadang soalan tu dia mengeliru kan. Jadi mungkin yang YB Chenor maksudkan ni adalah skim perumahan kos rendah di Taman Jaya Diri, mungkin Chenor, dan daerah Maran yang melibatkan sebanyak 186 unit berkembar. Dan saya tak tahulah YB dapat maklumat daripada mana rumah tak projek jalan ni. Tapi yang sebenarnya kerajaan negeri telah mengambil alih dan diselaraskan bersama oleh pihak Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang bersama-sama dengan pihak PKMP. Kita selaras semula dan kita telah ambil alih dan telah melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh Atau Perancangan Bandar dan Desa lah, melalui perusahaan merancang, kelulusan infrastruktur, kelulusan pelan bangunan, semua telah siap. Dan projek ni dulu dilaksanakan oleh pemaju swasta, tapi akhirnya dia telah tak dapat dilaksanakan oleh sebab-sebab tertentu. Akhirnya dia tak dapat diteruskan sejak daripada 2012. Dan akhirnya kita, kerajaan negeri di bawah Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang bersama dengan PKMP telah mengambil alih projek ni dan berjalan dengan baik. Dan ini projek yang bermak, ini projek sakit lah ya. Projek sakit. Dan kita bukan di Maran saja, semua tempat Pahang ni, sebab kita nak memastikan semua projek-projek dapat disiapkan untuk demi kesejahteraan rakyat lah, sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Berhormat Menteri Besar Pahang kita. Dan projek ni telah mencapai 60% dan dijangka siap pada 2026. Ni saya nak maklum pada YB dah. Jadi dia tak ada dalam istilah tadi tak jalan lah apalah. Tapi baru ni saya pun kita pergi kemarin juga. Kita lihat dan tinjau projek-projek yang dilaksanakan. Yang berhormat lain kali kalau pergi ke Baran tu, telefon kalau wakil rakyat setempat tu. Dah, kita baru ni kita pun pergi bagi maklum pada dia. Lepas melawat lah, jangan sebelum melawat. Dah, kita pun rasmi. Kita buat perasmian, contohnya rumah projek residensi rakyat di Luit, di Sungai Kemak. Pejabat daerah saya tanya, pejabat daerah mana YB yang belah Luit Maran ni? Dan dia jemput, tapi tak datang. Jadi macam tu kalau kita datang, senang kita beri penjelasan. Jadi kita kalau dah ada program, boleh datang bersama. Boleh.